Hari ni kita nak pergi cuba viral restoran Arasu di Ipoh. Jom kita tengok apa yang ada. Okey, dia ni terbagi pada dua bahagian. Kat luar ni ada 3 pondok store. Yang pertama nasi kerabu, sate dan juga western. Kalau kita nak ambil yang ni, kita boleh ambil terus masuk dalam pun boleh, ataupun pak cik ni kata kita boleh masuk juga dulu, cari meja, lepas tu baru kita pergi beratur. Sini ada drop off. So kalau ada buat orang tua, kita drop off kat situ, lepas tu kita masuk dalam. Kat sini je pun view-nya dah cantik dah. Kita pergi cari meja. So kami dapat dah meja D63. Lepas tu kita orang pun start lah explore makanan dia. Tempat duduk awak jangan risau sebab memang banyak. Nak duduk tengah, nak duduk tepi, yang semua boleh. Jadi pertama sekali ni nasi lemak. Nasi lemak dia harga memang berpatutan, walaupun kita tengok tempat eksklusif. Lepas tu adalah yang lain, ayam penyet, stesen kuih. Stesen kuih ni ada juga cucur udang. Kita boleh order set. Lepas tu ada penggemar bakso macam saya, macam-macam jenis bakso ada kat sini. Bakso biasa, original, bakso beranak, bakso meletup, segala macam ada. Harga bakso memang okey lah pada saya. Tu sebelah bakso ni, dia ada yang banyak orang beratur ni ialah stesen roti. Roti pula macam-macam lah. Roti telur goyang lah, roti bakar biasa lah. Apa nampak macam stesen ni ramai orang lah. Ada juga live band kat situ. Baskers lah, baskers. Okey, yang tengah-tengah ni adalah tempat air. So air semua dekat tengah tu. Jadi inilah tangkapan saya. Saya bakso, suami saya nasi lemak, dan anak saya mi kicap. Abang saya dia makan kuih je. Okey. Lepas tu dekat tepi tu ada stesen kopi. So memang banyak jenis kopi yang ada kat sini, matcha dan kopi. Betul tepi dengan tasik tu. Jadi anda bolehlah pilih. Kalau anda yang suka duduk dekat tepi air, ambil lah meja yang dekat tepi. Siapa yang tak kisah, cari je lah mana-mana meja. Okey, boleh datang kat Ipoh kat Ipoh.